Okey, ceritanya macam ni. Anda dah hire content creator, tapi kenapa anda masih micromanage dan babysitting mereka? So, apa fungsi kita hire mereka, tapi kita still masih sibuk nak kena adjust lagi ke hasil kerja mereka, nak kena arah lagi macam mana semua tu. So, saya nak kongsikan satu rule untuk train anda punya team supaya boleh bekerja dengan sendiri mengikut hasil yang kita nak. Iaitu dengan menggunakan 10-80-10. 10-80-10 rule. 10% yang pertama adalah anda kena sit down, duduk dengan mereka, ceritakan apakah vision, apakah goal dan target yang mereka kena capai. Tunjukkan cara apa yang anda nak, what consider is done and nice. Okay? Clarify anda punya expectation. Dan 80% pula adalah execution of your team. So, biarkan mereka untuk berkreativiti untuk capai apa yang anda dah nyatakan sebelum ini. So, baki lagi 10% ialah untuk kita QC, review balik apa yang mereka dah buat. Jangan waktu mereka sedang buat tu anda duduk kacau-kacau lagi. Bila mereka dah buat, anda QC, bagi feedback and then tunjuk kat mana secara detail. Okey, yang ni lepas ni kena buat macam ni, yang ni kena lepas ni kena buat macam tu. So, dengan cara ni barulah anda dah delegate pada tim secara sebaiknya dan anda boleh fokus kepada kerja-kerja yang lebih penting. Seperti menonton video-video saya yang selepas ini. So, tak nak terlepas video saya selepas ini, you know what to do.